Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, moderator yang arif lagi bijaksana, yang berbahagia, para panel yang dihormati. Dari jauh si anak raja, singgah sebentar di tepi perigi. Selamat datang saya ucapkan semua. Moga bicara berlangsung harmoni. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat ilahi. Kerana dengan limpah dan kurnianya, kita dapat berkumpul pada bicara forum remaja pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, dengan penuh hormat, saya menjemput moderator serta para panel untuk meneruskan forum. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Silakan. Memetik kalimah teragung, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam Malaysia Madani. Malaysia merupakan sebuah negara yang berada di atas garisan khatulistiwa. Malaysia boleh mencapai suhu maksimum yang boleh mencecah pada angka 35 darjah Celsius. Dengan peningkatan suhu yang optimum dan drastik ini, rakyat Malaysia berada dalam keadaan resah gelisah. Namun, kadang-kadang kita terlupa pada negara-negara luar yang suhunya mencecah angka lebih tinggi berbanding negara kita. Sebagai contoh, di Delhi, India, suhunya mencecah 49 darjah Celsius dan telah pun mengorbankan kira-kira 30 nyawa rakyat di Delhi. Sebelum kita teruskan perbincangan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan ahli panel seperjuangan saya. Di sebelah kanan saya, comel orangnya, kusangkakan Hannah Delisha. Rupanya Nur Alia binti Kifli. Beliau merupakan ahli panel pertama kita pada hari ini. Apa khabar saudari? Alhamdulillah. Khabar baik saudari. Jika ingin melihat ikan di dalam kolam, pastikan dulu airnya sebening kaca. Lirik lagu ini sinonim dengan ahli panel kedua kita iaitu Nik Nur Izzati binti Abdul Rahman. Beliau sangat tenang dan optimis dalam kehidupan. Sihat saudari? Alhamdulillah, sihat saudari. Seterusnya di hujung sana, saudari Syakira Salwa binti Rasmiza selaku ahli panel ketiga. Beliau sangat aktif dalam bidang akademik. Selamat datang saudari. Terima kasih saudari. Bak kata aforisme, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi tanpa dipinta, Nazlin binti Muhammad selaku moderator forum kita pada hari ini. Kami akan menjelaskan dengan lebih terperinci berkenaan dengan gejala dan waspada strok haba. Baiklah, sebelum kita ketengahkan perbincangan pada hari ini, pada tanggal 27 April 2023, kita telah pun dikabarkan dengan satu berita buruk iaitu kematian adik Muhammad Syamil Akil yang baru saja berumur 11 tahun. Kematian ini merupakan kematian pertama yang direkodkan di negara kita akibat krisis strok haba pada tahun 2023. Mari kita sedekahkan Al-Fatihah kepada adik Muhammad Syamil Akil. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya, mari kita lebarkan sayap perbincangan pada hari ini dengan mempersilakan ahli panel pertama bagi menjelaskan definisi dan tajuk forum kita pada hari ini. Adakah saudari bersetuju bahawa gejala strok haba yang berlaku di negara kita adalah disebabkan oleh peningkatan suhu? Terima kasih saudari. Ya, benar sekali apa yang dikatakan pengurusi kita. Terlebih dahulu, saya ingin mentakrifkan tajuk forum kita pada hari ini seperti apa yang tadi perkatakan pengurusi kita. Apabila seseorang itu terdedah kepada cuaca panas melampau, seseorang itu berkebolehan untuk mendapatkan kelesuan haba atau lebih teruk lagi iaitu strok haba. Persoalannya, bagaimanakah kelesuan dan strok haba ini boleh berlaku? Kelesuan haba atau kelesuan haba boleh berlaku apabila badan kehilangan kandungan air dan garam di dalam badan dan disebabkan oleh berpeluh. Manakala strok haba adalah keadaan serius yang berlaku apabila keadaan tidak dapat mengawal suhu dalaman. Strok haba juga berlaku apabila pendedahan kepada keadaan sekeliling yang terlalu panas
melampau sehingga menyebabkan badan tidak mampu menstabilkan suhu badan. Dan perkara ini berlaku apabila suhu badan meningkat melebihi 40 darjah Celsius. Jadi, pada hari yang mulia ini, kami akan berkongsi serba sedikit tentang pengetahuan kami tentang isu stroke haba yang semakin membimbangkan. Kembali kepada pengerusi. Terima kasih, Saudari Alia. Hal ini sinonim dengan peribahasa, sudah terang lagi bersuluh. Itulah perkataan yang dapat digambarkan definisi daripada isu ini. Saya yakin sidang pendengar sama seperti saya sudah mendapat gambaran yang jelas tentang frasa-frasa penting, tajuk dan hala tuju perbincangan kita pada hari ini. Seterusnya, saya akan ajukan soalan kepada ahli panel kedua kita. Anda sudah bersedia, saudari? Ya, saya sudah lama bersedia. Setiap penyakit pasti ada gejala yang dapat dikenal pasti. Dapatkah saudari Izzati menjelaskan antara gejala awal seseorang itu diserang strok haba? Baiklah, menelusuri cetusan India minda kelas pertama saya, orang awam seharusnya mengetahui tanda-tanda dan gejala awal agar tindakan segera dapat diambil jika strok haba terkena pada seseorang. Antara tanda seseorang itu mengalami strok haba adalah denyutan jantung menjadi cepat dan pesakit akan berasa berdebar-debar. Seterusnya, kadar pernafasan mangsa juga akan menjadi lebih laju dan mangsa akan tercungap-cungap. Tambahan pula peningkatan suhu badan secara mendadak sehingga dapat mencecah 40 darjah Celsius atau lebih dan tekanan darah yang turut menurun juga merupakan gejala awal seseorang itu berkemungkinan tinggi diserang strok haba. Seorang pengamal perubatan Dr. Arisman Weng Abdul Rahman berkata, strok haba adalah penyakit disebabkan kepanasan melampau yang didahului oleh kejang haba dan diikuti dengan kelesuan haba. Beliau berkata lagi, kekejangan haba menjadikan seseorang itu akan mendapati otot-otot berasa kejang dan jika dia masih lagi terdedah dengan cuaca panas, biasanya apabila suhu persekitaran mencecah melebihi 32 darjah Celsius ke atas, fasa seterusnya iaitu kelesuan haba akan berlaku. Sekiranya tanda-tanda berkenaan terlihat pada seseorang, disarankan agar mengambil langkah-langkah awal seperti melonggarkan atau menanggalkan pakaian, mandi atau membasahkan anggota badan, menempatkan diri masa di ruangan yang sejuk dan memberikan minuman sejuk dengan kadar segera. Kembali kepada saudari. Terima kasih, saudari Izzati. Wah, sungguh bermanfaat perkongsian yang diutarakan oleh ahli panel kedua kita. Melalui penjelasan saudari, saya semakin yakin bahawa jika pertolongan pertama tidak dilakukan, risiko terjadinya strok haba ini akan meningkat. Individu akan menjadi semakin lesu dan sedikit demi sedikit menyebabkan kegagalan fungsi organ dalaman. Hal ini sekaligus akan menyebabkan kadar kematian di negara kita meningkat akibat daripada pelaksanaan pencegahan krisis strok haba yang tidak rapi ini. Saudari ahli panel ketiga, adakah saudari dapat mengenal pasti golongan yang berisiko tinggi diserang strok haba jika terdedah kepada cuaca panas? Bolehkah saudari huraikan dengan lebih jelas? Saat kamu berterima kasih, ketakutan lenyap dan kelimpahan muncul. Itulah kata-kata mutiara daripada Anthony Robbins. Kita sudah pun didedahkan dengan beberapa contoh golongan yang berisiko untuk diserang wabak penyakit strok haba. Individu yang kurang meminum air masak, gemar mengambil minuman bergula, beralkohol dan berkafein antara yang mempunyai risiko yang tinggi untuk diserang penyakit ini sekiranya mereka terdedah terhadap cuaca yang terlalu panas. Doktor Kesihatan Pekerjaan Dr. Syawaluddin Hussein berkata, golongan ini dinasihatkan untuk meminum air dengan lebih kerap supaya dapat mengurangkan risiko terbabit. Pekerja di tapak pembinaan pula yang melakukan aktiviti berat lantaran mereka terus menghadapi cahaya matahari selain berpeluh sehingga menyebabkan dehidrasi juga, antara golongan yang boleh berisiko tinggi untuk mendapat penyakit strok haba. Pada masa yang sama, warga emas, pesakit jantung,
kencing manis, darah tinggi juga perlu lebih berhati-hati. Kanak-kanak dan juga mereka yang sakit seperti demam dan cerit-berit perlu sentiasa peka dan mengawasi perubahan badan agar dapat mengelakkan daripada terkena serangan strok haba. Kembali semula kepada pengerusi kita. Terima kasih saudari. Penerangan ini cukup jelas bagi kita semua dalam memastikan penjagaan maksimum dilakukan terutamanya bagi golongan yang berisiko tinggi supaya tidak mudah diserang strok haba. Bak kata mutiara mencegah lebih baik daripada mengobati. Rakan-rakan sekalian, sejak negara kita telah dilanda cuaca panas yang ekstrim baru-baru ini, pastinya pihak berautoriti telah mengambil pelbagai inisiatif bagi membendung kadar peningkatan masyarakat Malaysia yang terkena strok haba. Kementerian Kesihatan telah menasihati orang ramai agar tidak melakukan aktiviti di luar rumah sekiranya tiada sebarang keperluan bagi mengelakkan serangan strok haba di negara kita. Adakah saudari ahli panel pertama akan duduk semeja dengan saya jika saya katakan bahawa pihak kerajaan turut mengambil bahagian dalam membendung kadar peningkatan strok haba di negara kita? Terima kasih Cik Nazli. Dari sudut peribadi, saya yakin bahawa pihak kerajaan, terutamanya pihak Kementerian Kesihatan Malaysia turut campur tangan dalam isu ini. Mereka sentiasa memantau perkembangan dari semasa ke semasa isu cuaca panas yang melanda negara kita ini. Pihak kerajaan menasihati orang ramai untuk sentiasa minum air dengan lebih kerap, terutamanya ketika berada di kawasan yang panas. Pengambilan kafein, gula dan alkohol bagi yang bukan beragama Islam juga haruslah dikurangkan. Pekerja yang bekerja dalam keadaan panas seperti kontraktor, petani dan bekerja di dalam keadaan ventilasi yang tidak memuaskan haruslah memperhatikan minum air dalam jumlah sedikit tetapi lebih kerap iaitu 250 ml setiap 15 hingga 20 minit. Sebagaimana yang dinyatakan oleh ahli panel ketiga kita, golongan yang berisiko untuk diserang strok haba iaitu golongan yang gemar mengambil minuman berkafein, beralkohol dan mengandungi kandungan gula yang banyak. Oleh itu, kita perlu mengelakkan daripada mengambil minuman-minuman tersebut kerana minuman tersebut mengandungi kafein yang tinggi yang bersifat diuretik, yang boleh membuatkan kita berasa ingin membuang air kecil dengan lebih kerap dan perkara ini mengakibatkan tubuh badan lebih cepat dehidrasi. Justeru, benarlah nasihat pihak kerajaan dalam memastikan strok haba dalam kalangan masyarakat dapat dicegah. Cegah sebelum parah. Kembali kepada saudari Nazli. Terima kasih saudari ahli panel pertama kita. Seperti yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selepas menghadiri Rumah Terbuka UMNO di Pontian. Urus Setia berkaitan strok haba telah mengadakan mesyuarat baru-baru ini dan telah mengemukakan laporan kepada pihak atasan yang melibatkan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan. Ucapan ini cukup jelas menunjukkan bahawa pihak kerajaan sangat mengambil berat terhadap isu ini. Apakah pula pandangan ahli panel kedua jika saya katakan bahawa pihak ibu bapa turut memainkan peranan penting bagi membendung strok haba? Bolehkah saudari kupas tanggungjawab ibu bapa bagi membendung strok haba? Baiklah, seperti kita semua sudah sedia maklum, strok haba merupakan suatu kondisi yang amat serius akibat pendedahan kepada keadaan sekeliling yang panas melampau sehingga menyebabkan badan tidak mampu menstabilkan suhu badan. Sehubungan dengan itu, pihak ibu bapa turut memainkan peranan untuk memantau anak-anak mereka seperti memantau aktiviti kanak-kanak bagi membendung penularan strok haba. Ibu bapa seharusnya mengetahui langkah-langkah pencegahan strok haba seperti menghalang anak-anak melakukan aktiviti di luar rumah di bawah sinaran matahari yang terik atau dalam keadaan panas untuk tempoh yang panjang. Hal ini dikatakan demikian kerana individu yang melakukan aktiviti luar mempunyai risiko yang amat tinggi daripada terkena penyakit strok haba.
sehingga boleh menyebabkan kematian. Rakan-rakan sekalian, pihak ibu bapa juga seharusnya mengambil inisiatif bagi mengelakkan penularan strok haba dengan memastikan anak-anak mereka terhidrat dengan meminum air kosong 3 hingga 4 liter sehari. Lontaran idea seterusnya adalah berkenaan dengan pengudaraan kerana ibu bapa mestilah memastikan anak-anak mereka mendapat pengudaraan yang sempurna. Selanjutnya, penyediaan makanan yang seimbang juga turut memberi sumbangan dalam membendung penyakit strok haba. Bertitik tolak dengan itu, izharlah di sini bahawa ibu bapa mestilah memiliki ilmu yang kukuh berkenaan dengan isu tersebut agar dapat memberi didikan yang sempurna terhadap anak-anak. Kembali kepada saudari Nazli. Berdasarkan penerangan tersebut, dapatlah disimpulkan bahawa obligasi yang dipikul oleh pihak ibu bapa untuk mengatasi masalah strok haba memang tidak boleh dipandang remeh dan enteng. Pelbagai prakarsa yang diinisiatifkan oleh pihak ibu bapa untuk menjana uslub yang pragmatik dalam isu strok haba ini seyogianya dipantau supaya usaha yang istiqamah dapat dilaksanakan dan bukannya sekadar hangat-hangat tahi ayam. Ahli panel ketiga, bolehkah saudari jelaskan langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah supaya ibu bapa lebih yakin bahawa anak mereka selamat sekiranya berada di dalam kawasan sekolah maupun asrama? Boleh saudari. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Seperti yang kita sedia maklum, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mengeluarkan peringatan kepada Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan semua institusi di bawah KPM untuk melaksanakan langkah-langkah peringatan yang dikatakan, iaitu pihak sekolah seharusnya menangguhkan semua aktiviti di luar bilik darjah sekiranya cuaca terlalu panas. Guru-guru harus memantau semua aktiviti yang melibatkan murid di luar bilik darjah sekiranya cuaca terlalu panas, supaya kita dapat mengawal suhu badan mereka. Dan bagi kawasan yang mempunyai IPU, bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti perlu diberhentikan pada ketika itu juga. Pihak sekolah juga perlulah memastikan bekalan air mencukupi di semua institusi di bawah KPM dan menggalakkan murid untuk membawa air minuman daripada rumah untuk mengawal suhu badan mereka dan mengelakkan daripada serangan strok haba. Bagi penyelia asrama pula, mereka perlulah memastikan bekalan air mencukupi dan memberikannya kepada murid asrama sekiranya berlaku keadaan yang kritikal dan tiada sumber lain untuk air minuman. Pengetua dan guru juga perlu sentiasa berwaspada dan bekerjasama dengan klinik atau hospital berdekatan untuk memerlukan bantuan sekiranya berlaku komplikasi kepada murid akibat cuaca panas. Terima kasih saudari ahli panel ketiga. Demikian tadi rumusan bual bicara daripada kesemua ahli panel kita tentang gejala dan waspada strok haba. Tuntasnya, ingat ranting yang akan melenting, dahan yang akan mencocok, duri yang akan mengait, maka hasrat untuk menghentikan kadar peningkatan mangsa yang disebabkan oleh masalah strok haba pasti akan berjaya. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi duduk semeja dengan saya untuk membicarakan isu strok haba ini. Semoga forum ini menjadi wadah memberikan kesedaran kepada rakyat sekaligus membuat persediaan awal bagi mengelakkan daripada berlakunya strok haba. Harapan saya, forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua sidang pendengar yang dihormati. Kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada hujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang meminta maaf, salam yang meminta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua pendengar yang sudi mendengar ulasan perbincangan kami bagi forum ini. Sebelum kapal menurunkan sauhnya, sebelum layar kembali tertutup, izinkan saya mengutarakan serakat pantun. Berjalan kaki pergi ke pekan sambil melihat mentari pagi. Salah dan silap mohon dimaafkan.
ada masa bersua lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Hadirin yang dihormati, sungguh menarik dan penuh bermanfaat perbincangan yang telah kita dengarkan sebentar tadi. Barisan panel kita telah membentangkan fakta dan solusi yang amat penting bagi menghadapi gejala strok haba yang semakin membimbangkan. Padi menguning di tepi sawah, hujan menitis menambah baja. Ilmu dikongsi amatlah indah, moga manfaatnya berkekalan jua. Jutaan terima kasih diucapkan kepada saudari moderator dan para panel yang sudi berkongsi ilmu dan pandangan yang bernas dalam forum ini. Semoga segala yang dibincangkan tadi dapat menjadi pedoman buat semua dalam usaha mencegah dan menangani strok haba. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jejari disusun, maaf diperi. Dengan ini, Forum Gejala dan Waspada Strok Haba melabuhkan tirainya. Saya selaku pengacara majlis memohon maaf atas sebarang kekurangan semasa mengendalikan majlis ini. Terbang tinggi seburuh helang hingga di dahan memandang awan. Sampai di sini kita bertandang. Di lain masa bertemu tuan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.